je buat benda ikhlas tu je. Walaupun tapi ikhlas tak ikhlas ni hanya kita je tahu. Tapi dia punya result tu kita akan nampak. Betul tak? Kita akan lebih tenang, happy. Sometimes walaupun hidup ni tak adil, kita dengar benda yang tak best macam ni. Tak loh. Kenapa orang buat tu? Tapi takut orang nak cakap lebih risau jadi apa? Jadi headline. Salia, bye. Thank you. Ada tak record reaction saya? Thank you for the gift. InsyaAllah. Thank you. When I'm so sad I didn't get to see you in Kuching. Oh, InsyaAllah nanti kita ke Kuching lagi. Okay lah, saya tak tahan lah dengan orang makan-makan. Orang tengah makan. Saya nak makan juga. Esok kita jumpa, okay? Ingat, kita cuba mulakan hari esok dengan kebaikan. Sebab we are not perfect, tapi kita cuba. Oh, ada orang bersuara, hati-hati. Hati kena bersih. Ya, betul, yang betul hati kena bersih. Tapi kita manusia yang tak sempurna. Of course adalah cacat celah tu, tapi kita boleh perbaiki. Okay? Boleh tak istighfar balik nafas? Wow. Buat macam sendiri gitu. Mama kata istighfar, tarik nafas, buat hal sendiri. Oh, maksudnya nak kawan, tak nak kawan. Okay, terima kasih Puan Zarina. Okay, itu saja. Saya takut podcast ni berlarutan kalau mama saya dah membebel. Okay, bye-bye. Saya nak makan sebab diorang dah ngunyah-ngunyah. Saya dah tak tahan dengar. Thank you for the gift. Thank you. Makin saya nak end, makin banyak lagi. Itulah, mari bawa makan sini. Orangnya sini. Nampak? Okay, kau nak ambil gambar kan? Saya tahu mesti kau nak ambil gambar. Sekejap. Korang pun kalau muka biar tengah korang macam nak post. Post saya yang okay. Okay. Dah ke? Sini dia makan di sini. Okay. Bye-bye. Sorry, saya nak kena mandi, buka baju semua, buka rambut dan semua. Mengambil masa 2 jam. Nak makan lagi. Okay, korang pun jangan tidur lewat. Besok kita jumpa di KCA. Iaitu Kadang Cinta Ada. Tak dah. Kedai Jampang. Thank you for the gift. Saja je. Siapa Eza ni saja nak bagi. Bye. Thank you. Ketika cinta, bukan kadang. Ketika cinta ada. Yes. Okay. Good night. Tidur awal. Banyak minum air putih. Nasihat untuk saya juga. Begitu. Bye-bye.